Salam Ramadan. Dan terima kasih kerana masih bersama kami di Next Home. Saya Fiza Yusof. Sabrina Shiraz. Dan Muhammad Iswan. How korang punya Ramadan so far? Ni hari Ramadan yang tiga Empat. Tiga. Tiga. Yes. Kau advance? Sorry. By the time Time difference By the time episode ni keluar dah 1 week in lah. Aku rasa It's next Tuesday bah. Betul? How's your Ramadan so far? So far past 3 days okay sih actually. Kan macam okay Macam tak apa-apa kan? Macam tak starving gitu Tak starving lah. Puasa tak puasa gitu. Macam tak starving lah. Kau macam okay? Aku Sunday lepak kat rumah apa. And then mandi bangun semalam. pukul berapa Sunday? Sunday bangun Jadi tak Zohor tak bangun? Sure, tak mau fitnah tengah puasa. Aku bangun dalam pukul 11-12. Siang sah? Exactly. Siang You bangun kau apa? Aku bangun Aku Kalau kau tak problem sleeping lah. Oh, Susah. kau tak tidur? Tak tidur. Susah nak tidur. Tapi korang malam sebelum tidur? Tak. Tidur Sampai sahur aku tak tidur. Asal? Tak tahu aku tak tidur lah. Problem chai lah. Zikwil. Zikwil ke ada lagi satu Cough syrup sudah. start break M tu. Tak mau promote barang gitu. Tak apa. It's not promote. Tapi dia helps. Nanti budak-budak try kau. Overdose nanti. Habis nak salahkan siapa? Muhammad Masing-masing Iswan. lah tu. Tak mau sampai overdose. Kita tak tahu. Kita tak boleh control. Tapi kalau korang ambil pil tidur pun sama juga. Jangan ambil 5. Yelah. Kalau ada overdose masing-masing lah. Okay. It doesn't work for me lah. Anorex pun tak. Tak ada. Baca description label. Kasih tip. Dan kalau kau tidur? Tidur lah. Asal kau tak tidur? Ni problem tidur. Aku susah tidur. Aku memang start editing sampai subuh. Lepas subuh baru kau tidur lah. Action Dan bangun sebelah. hardworking pula. Biasalah. Kasih je. Dia bukan action hardworking. Dia is Editor. peaceful lah. Peaceful. Malam. Kau rekod malam-malam peaceful. Bukan rekod. Kau edit malam-malam peaceful. Habis kalau kita buat episod hantu next. Aku okay. Ya, rasa dia rekod. Dia edit malam ke pagi? Aku edit malam lah. Kita orang punya okay. Kita orang ada rekod kat Woodland tau. The very first quote-unquote haunted series kita orang lah Tu aku edit dalam pukul 2-3 pagi. Tak kena momok. I feel like ada lah. Apa? Bila Like edit. kau dengar macam ada extra voice ke? Aku Apa? ada dengar macam orang tengah. Itu Dekat footage ke? Dekat kau punya Kat headphone? footage. Yes, Macam there's this a few scenes lah. Abah Syaf tengah berbual. Hmm. So kita orang record kan. Bila kita orang outdoor ada 2 mic. Tapi bila tengah shooting, misal kata aku tengah shoot Abah Syaf seorang kan. Abah Syafnya mic on, yang lain semua off. So while recording his, tiba ada that breathing sound. Terus dah gitu, another part is tengah jalan-jalan, tiba ada bunyi whistle. Whistle dia macam mana? Tak ada, aku tak dengar. Bila Itu aku edit is dia, aku tak ingat lah. Dia is Ke just yang a macam very soft whistle. Macam bunyi angin lah. Gitu Something like that lah. Aku dah tu. At that day, during tengah recording kan, kakak aku dengan yang lain ada dengar. Tapi aku tak dengar. Dekat tengah kat situ. Tengah recording that day. Tapi bila aku tengah edit, aku dengar but very subtle lah. So aku buat bodoh. And then the subsequent haunted series, bila aku edit malam-malam that timing, I look out for that thing. Tapi tak ada. Selalu kalau kau cari dia tak ada. Kira apa? Kau went back to that exact clip and tak ada apa-apa? Serius lah? But then bila aku dah upload, you can check lah. Aku dah upload kan. Ada juga. Masih ada. But it's very subtle. Seram saya. Okay lah. It's Momok interesting ada. lah. Tapi tu time Ramadan ke bukan? Tak. Tu late last year ke early this year. Yang Woodlandsnya. Woodland. Pasal Woodland ada 861 ke apa? Apa? Oh, yang kat church tu yang sebelah church. Kat It's a very infamous tempat block. momok. Blok apa? Kat Woodlands. Woodlands sini, Woodlands kat sini. Pasal dia tak salah last time diorang pakai tempat tu untuk quarantine ke apa? Untuk quarantine budak SARS, untuk quarantine COVID. Untuk budak apa? SARS. Okay. SARS suspect gay. Apa dekat church tu? Tak, church tu bukan quarantine. Sorry, apa? The church bukan quarantine. The Sebelah HDB. dia. Dia yang Pasal kat depan ada playground the besar. houses. Aku HDB tak tahu. Aku bukan The budak HDB Woodlands. memang it's for rental. Tapi for some reason dia abandon. Terus diorang house all those patients. Terus dia gitu afterwards sekarang dah back to rental lah. Kan dah ada orang tinggal sana lagi kan? ada. Seram kan? Diorang kata
aku ada off camera, aku ada tanya diorang kan yang tinggal sana. To them, it's just another day. Tak apa, as in ada hantu lah. Ada lah kes, diorang kat rumah tengah santai apa, tiba orang ketuk-ketuk depan pintu. Tiba orang ketuk-ketuk tingkap semua. Tu Fiza actually. Tak ada kerja. Knock on heaven's door. Orang kata Guns N' Roses kata. Korang tak dengar kan? Dengar. Aku dengar. Aduh, sakit. Tak boleh kuat dah. What nonsense. Tak, I wanted to say something. Habis kau ada cerita tu? Ada. Okay. Tapi hari kita nak bawa pasal Ramadan apa? Tak apalah, dah alang-alang. Dah alang-alang. Tak, I wanted to say, kat blog aku sana pun ada Kau Woodlands juga 2 ke 3 blok. Woodlands juga kat Marsiling. Okay. 2-3 blok yang abandon juga. Marsiling apa? 2-3 blok apa? Pick one. 2-3 blok abandon. Macam kosong? Kosong sampai sekarang kosong. Serius? Dia dekat sebelah Fortune Primary yang abandon tu, you know? Tak tahu. Okay, kau kena WhatsApp aku the specific block. Dan Okay. InsyaAllah kalau ada time. Kau why kau is tengok it- depan. Kan? Kau tengok depan, on your left is Marsiling Park kan? On your right is Fortune Primary yang abandon. Tahu? Fortune Primary pun abandon. Ada satu yang dah demolish. Dah pecahkan dah. Roboh. Okay. And then? Dah kat sana. Ada blok kosong semua. Like 3 or 4 blok sebelah-sebelah. Semua kosong. Habis diorang ada pagar ke? Tak Boleh ada. masuk, naik? Boleh masuk, boleh naik. Kadang-kadang Macam yang lampu kat on Woodland. tau. Kadang-kadang ada lampu on. Lampu rumah Kat one of ke the lampu units. koridor? Ya, tak. Lampu rumah. Tapi I rasa is ada macam migrant Bangla. worker ke apa. Kat Interesting sana, saya. apa. Kau tak ketuk beri Tak. salam ke? Kita boleh buat next episode kat sana. Tak lah. Yeah, I don't mind going saya. Kan? Yelah, tunggu lepas puasa lah. Tunggu hari raya. Asal? Asal nak kena tunggu lepas puasa? Bulan puasa kau pergi adventure ni tak ada benda apa. Bulan puasa. Tapi untuk kau kan beribadah. korang tahu Bukan kan? cari hantu. Lepas Bulan ibadah puasa. lah. Lepas Yeah. lepaskan Ibadah cari terawih. hantu. Korang pergi tak terawih ni hari? Apa? Pergi? Monday. Sunday I pergi. Ya, ni? Pergi dah buang kuku dah. Finally. Nak solat. Finally kau pakai kuku tak senonoh. Diamlah. Kau main Dah. topik sen. Dah panjang, merah. Tak boleh. Aku nak cakap something tak boleh. Nasib Okay, baik aku sama. fikir dulu. Kau ni ghost story. Tak ada ghost story. Tapi aku Tadi nak kau cakap. kata ada. Tak, sabar. Aku nak cakap. Ramadan ada momok. Dia ada momok. Dia setan di yang the besar-besar punya pangkat tu yang diorang tangkap. Yang kecil-kecil punya di let go. Oh, dia punya pangkat macam mana? Diorang ada pangkat. Ha? Macam mana? Ni Dia ada mazhab tier. ke kau just sembarangan? Kau pergi Google, kau pergi check. Kau pergi, tadi nanti ada Ustaz Ridwan Manap kan kau pergi tanya. Kira ada apa? Dia macam sarjan. Yalah dia. Serius lah? Kau tak tengok cerita Piramli ke? Sabar. Jom. Tengok. Google menjelah aku. Apa? Pangkat-pangkat hantu? Itulah. Bukan hantu. Okay. Pada aku lah Okay, hantu aku doesn't nak exist. Faham. Pasal aku pernah nampak Nampak apa? is like some post. Orang kata bulan puasa, walaupun syaitan-syaitan jin-jin semua dah kena cin kan. Tapi tak semestinya diorang tak boleh hasut manusia. Diorang masih boleh menghasut manusia. Oh. Tu pasal kita orang masih ada yang kaum lain yang, bukan kaum lain lah, yang agama lain yang masih minum, yang masih party, that kind of thing, you know. Tapi diorang agama lain pun. Yalah, Oh, tetap setan yang kacau diorang. takkan syaitan pun ada agama apa, lain apa. Tak, dia kan yang macam gini. You know, diorang cakap yang dalam every person ada Jin. jin kan. Korin So, lah. I rasa yang itu, yang itu yang tu. Korin. So, See, I that's the rasa yang thing. itu yang tak kacau. Yang masih ada. So, it's like diorang masih akan macam bisik-bisik. That is That up to is you also lah. another Probably. thing yang aku pun Probably. tak sure juga. Yeah, it's pretty interesting lah. Pasal kalau fikir balik, kalau betul jin syaitan semua dah kena cin, and then diorang tak boleh hasut lagi kan, then for this entire Ramadan there will not be any sin at all. Yalah, tapi kita punya apa ni? Desire tu apa? Nafs. Nafsu kita Yes. yang tak nak puasa. Alah. See, that's the thing. So kira kan masih boleh dihasut juga Masih. walaupun diorang dicin. Boleh. So sekarang mana kau punya result? Kau tak Apa dia? Google? Aku malas lah. Aku nak kau pergi Google lah. Aku dah bilang apa. Alamak, semua nak kena spoon feed. Sih. Perangai ya? Okay, fine. Move on. Okay, Moving on. Move on. Okay, jadi korang remember tak? Korang ingat korang punya first time puasa full? Tak ingat Syul. Aku Full lah, kira 30 days tau. Sebelum Aku period rasa primary ni. school lah. Primary school lah. Aku rasa primary school lah. honestly aku rasa around Sec 4, Sec 3, Sec 4. Sial lah. Lambat, Secondary baru kau full. Oh, Teruk orang kau. Asal? Asal? Menses. malas. Dalam bulan. Honestly,
I mean aku masih budak-budak apa. So I don't take secondary dah bukan budak-budak Dah I don't matang take agama as seriously dulu. So bila kena puasa. Tapi half day lah. Half clutch lah. Dulu half day apa. So dah tengah hari sebelum Zuhur ke selepas Zuhur, that time period terus minum. Tapi bila mak bapak aku balik tanya puasa penuh. Alah tu standard lah. Kira kau 7 step lapar. Tak, memang lapar. Pasal aku just minum tak makan. Wasted je. Habis Puasa tu makan. It's just the thrill of not fasting. Macam actually kau takkan lapar, tapi kau akan haus because of the cuaca so panas, right? Tak lapar, tak haus pun. Dia just tak ada. Tapi bila aku secondary school, aku kau main street soccer. Pasal sekolah aku sebelah like ada 2 street soccer nearby. So nanti aku dengan budak-budak aku ramai kita orang lepas sekolah terus main bola, main street soccer sampai petang. Mesti terus dah berpeluh semua panas. Kan? Minum air. Yeah. Kedai runcit pun is literally 4 blok sebelah je. And at that point of time air murah. Like satu can boleh dapat maybe 70 cents, 60 cents. So just beli je, minum dia balik setiap puasa. That kind of thing. So and at the same time bila aku sec 2, aku was obsessed with computer games. And dekat rumah aku ada this LAN shop. Kau tahu kan LAN shop? PC, cafe gitu lah. So nanti aku pergi sana lepas sekolah, hari-hari pergi sana. Main game, terus haus. Terus beli air gitu-gitu je. Kat mana sih? West Coast. Oh, you bukan Woodlands I stay Clementi. And my school is at Pandan. Kira kita semua grow up Tahu tempat lain aku kat mana saya tu. Pandan. Wah, macam tahu. Kau east side. Aku east side lah. Jadi kalau kau bilang Clementi lah. That time yang kita pergi mana? Red Hill was it Red Hill? That time Red Hill. Tu pun aku dah lost. Ni kat mana saya kita? Red Hill. Tanah Merah tu? Red Hill. Betul lah tak je? Bukit Merah. Bukit Merah Tanah Merah Pak Changi. Itu you kenal East Side. Tanah Merah buat tahu. Dan korang, tapi for korang susah kan nak penuh. Pasal korang ada bila menses datang yalah. After menses Aku menses pun is like sec 4 onwards. So before that dapat puasa full. Kau start menses sec 4? 3. Lambat siap. Lambat kan? Dia is consider lambat. Aku primary school dah menses. Siang ke? Kau menses bila? Aku rasa nyari ya. Itulah cranky hari-hari ni. Aku dulu masa secondary school. Secondary school aku rasa is zaman budak-budak naughty lah Confirm tak puasa lah kan. Nanti kita suruh budak-budak Cina belikan makanan lah. Lepas tu kita makan kat belakang kantin. Yes. Lepas tu nanti every time cikgu tanya, kita uzur lah cikgu. 30 hari lah kita uzur. Macam itulah. Busy lah. Tapi tetap suruh budak-budak Cina belikan makanan. Kau tak ingat aku punya first full? Is it even possible for perempuan to first full? To full of course puasa time primary Ramadan? School, secondary school gitu? Atau tak lah, menopause? No putting that aside putting menopause dengan pre-bali. Aku rasa boleh kalau menses dia irregular. Ada perempuan 2 bulan datang 1 kali. So tengok nasib. So if that's the case, then boleh lah full. But is it normal for perempuan to have irregular menses? Actually normal general? juga sih. I rasa normal. macam half ada regular, half irregular. What makes your menses irregular? Oh, nak science lesson Just the surface Okay, aku rasa macam stress, hormon, tak exercise, diet. Ada orang just macam diorang punya estrogen level, hormonal level. Hormon semua. Aku tahu hormon, kalau stress pun susah. Dan pasal tu then your body jadi cannot regulate your period properly. Yes. So actually kalau kau punya period regular, that means kau healthy. Tapi tak semestinya. Some people just genetic dia tak bagus. So kalau korangnya period, for any girl yang period dia regular, usually tak dapat bulan Ramadan pun ada juga kena. Aku selalu kena 2 kali 1 month. Selalu? Pasal my cycle macam 24 hari je. So at the start of the month akan kena period, habis at the end nanti lagi 1 more time. Penat sah. Tak okay lah. Tak sakit ke? Dapat off day 10 hari sah. Off day from what? Puasa. Korang makanan ni makanan sia. Problem. Tapi aku ingat the first time aku batal puasa. Kira macam bedek-bedeknya puasa. Okay, so aku was in kindergarten.
5 years old. What the hell? Kau ingat kindergarten? Tak, aku ingat pasal mak aku, dia force aku to puasa full very young. Pasal aku dari dulu susah nak makan. So dia cakap, okay, kalau susah nak makan sangat, just jangan makan. Terus kan. Okay lah. Make sense pun. Happy lah, excited, tak payah makan. So then I pergi sekolah. And then standard tak salah kindergarten, dorang akan macam, okay, lunchtime, Chinese students go makan your lunch. Malay students go nap. Oh, primary school, kindergarten. Oh. Jadi it was my time to nap. So aku dah nak nap ni, habis after that, actually sorry, ni semua tak kena mengena langsung. Pasal dia dah end of the day. Habis satu budak Cina ni datang kat aku. Dan dia cakap, Sabrina, you want? Dan dia offer aku gula-gula siap. Aku macam, tu first time aku kena tahan nafsu. What? At 5 years old? 5 years old tahan nafsu siapa? 5 years old. Tapi gula-gula is aku punya weakness. Apa Sampai gula-gula, sekarang dia pink colour. Macam gini, kecil gini. Bukan white rabbit dia macam kecil-kecil. Tak. White rabbit tak halal tau. Tahu. Serius lah? Satu aku kacau dia. Tapi dia yang tak halal is pasal apa? Aku tak tahu. Aku baru recently juga find out yang white rabbit tak halal. Dia punya skin apa? Pork skin Tak tahu. Gelatin, pork gelatin maybe. Oh, macam mana? Boring ke? Kan? Kau bilang aku saya. Boring ke? Sekarang now you know lah. So you have to avoid lah. Habis yang air dia? Air apa? White rabbit water. Tak pernah. Aku tak pernah try. Aku pun tak pernah try. Dia ada ice cream juga kan? Ada. Ice cream dia sedap siapa? Tak halal juga tau. Tak halal. Terus yang dulu 7-Eleven ada that jelly, that a bunch of gummy punya all you can take that kind. Yang Itu kat pun tak halal, right? Mini Toon. Mini Toons? Mini Toon. Kau lama siul Mini Toons? Tu pun tak salah aku tak halal. Ada halal, ada tak halal. After a while, diorang letak kat sana. Halal, non-halal. Recently dia pun about 5-ish years ago. Tapi dah mahal saya tu barang. Kan, mahal Dulu, nak mampus. aku ingat 100 Barang grams baik is like apa? tak sampai $2. Sekarang 100 grams apa? $4, $5 Mahal siya. Serious? Wah, inflation things Inflation things Inflation things. Gula-gula pun terbabit Semua. Tu lah, rabak saya. Ada news pun recently diorang cakap macam diorang naikkan GST tu pasal inflation ternaik, and then after that diorang macam regret that decision sekarang. Okay, as a financial advisor, ni kita orang side track sikit lah. Side track sikit. Banyak side track. Like, bila kau keep up with macam kau tu, those 2025 punya finance, whatever. Yes. And terpaksa. And then like, bila the price hike up and stuff kan, then insurance price semua hike up juga. Tak semestinya. Oh. Tak semestinya. Because standard memang kalau everything inflation naik, memang the price of everything akan naik kan. Tapi insurance I realise is a necessity apa. So dorang tak akan naik sangat. Tapi once in a while the policy changes ni semua ada lah naik juga. But that's why it's better to get your insurance fast. Okay, that's my fault lah. So aku tak ada kata apa-apa. But aku I baited that lah. Kena selit lah. Okay, fine. I give you. Okay, back to my story. So anyway, aku makan tu gula-gula. Habis dah gitu balik. Batal lah. Balik tak bilang mak bapak aku. Setiap Nanti recently aku bilang dorang. Sorry. Recently aku bilang dorang, tapi dorang disappointed. Pasal dulu kan, aku punya puasa was incentivized. Oh, really? Berapa dapat? Kau punya reward dulu lah. Betul. Every day aku puasa dapat $1. Tapi kalau puasa full 30 days dapat $50. Wow. Tu goes to kau punya duit raya ke duit raya lain? On top of duit raya. Oh, bonus. Not bad. Yeah, jadi recently je aku bilang dorang. Tapi aku tak refund lah tu $21. Sialah refund. Nak kena refund busy saya. Kan? Dan untuk bila anak-anak kau sekarang dah teenagers pun. At what age engkau enforce? Dorang pun sama juga kindergarten aku dah tu. Pasal dorang kindergarten sekolah macam madrasah gitu. Tapi kau enforce ataupun Day kau one, just they are excited. Tak cakap okay. Serius lah? Berapa diorang start? 5-6 gitu? 4-5 gitu lah. 4-5? Ya. Pasal masa yang anak aku yang lelaki, tak salah aku 5 years old. So adik dia bila nampak, adik dia ikut. Because they are so excited to wake up for sahur. I don't know why. Pasal macam bangun pagi agaknya kan. Ngantuk-ngantuk. But they are excited lah. Kadang-kadang aku macam kesian kan cakap, tomorrow no need to bangun sahur lah. Cakap, never mind, I want to sahur. Okay lah. Tapi whether diorang tahan full day? Diorang tahan. I think like first week, bila diorang start tu, diorang half day lah. Lepas tu diorang try full day. Okay. Pasal aku rasa macam diorang tengok all the elders pun macam buat gitu kan. So diorang nak ikut. The adults. Dan plus sekolah diorang pun macam emphasis lah ni semua. Emphasis. Emphasize.
Actually ada environment gitu bagus sih. Yeah. Pasal it makes your job pun easy. Easy ya. Jadi aku tak payah sangat nak kena explain kenapa kita nak kena puasa. Pasal diorang belajar madrasah, diorang akan explain what is Ramadan, why we have to fast. So meaning diorang ni kindergarten is madrasah, full madrasah. Alamin. Bukan childcare madrasah. Alamin? Alamin tempat makan. Boleh apa ada Alamin. Alamin. Betul. Google lah. Dia ibaratkan Al-Azhar. Al-Azhar is a university. Tapi kat Singapore kena makan. Yang kat Egypt Middle East lah. Kan South Africa aku tak ingat. Betul. Yeah. Ni Alamin EEN ke IN? ALAMIN. Yang kena makan EEN. Diorangnya sup buntut best. Diorangnya oxtail soup. Favorite. Kau suka makan barang itu? I mean it's protein lah. Cocok buntut tu. Hey. Nasib kau yang jauh. Nasib jauh. Nonsense. Just nonsense. Tapi Ramadan aku suka. Honestly. Pasal there's this macam pull lah towards the religion. Okay. Ni time aku macam berbaul sikit So korang tahu pasal tak lah macam fact ah. Kira kan dah disclaimer. Tak, pasal okay. Bila kau tengok aku first hand, kau takkan fikir yang aku fikir pasal religion pun. That's just a lot of people's impressions of me. Tapi honestly, people also will think like that. Kan, which is insulting Tapi macam aku faham why you wouldn't think like that. Pasal aku pun tak tunjuk macam orang the things yang I do yang kalau kau tunjuk pun nanti orang kata kau riak. That's right. Exactly. So you just be yourself lah. It's nonsense. What we know, we just keep it to ourselves. Exactly. So macam sekarang aku tengah buat this 30-day vlog challenge dengan Shuraim kan. Yeah. Habis it's very very hard for me. Pasal aku punya orang time Ramadan selalunya is jadi nocturnal. Okay. Kira main game sampai pukul 6, dah sahur. Baru tadi kau kata kau tidur Tak, ni sekarang bila dah besar. Aku tidur. Okay. Kena tahan kena jaga tidur Tapi ni time bila macam circuit breaker. Kerja semua work from home semua kan. Jadi aku punya pattern was bangun pukul 6.30 petang. Kan, tolong mak masak, siapkan untuk buka, makan. Dah makan, dah solat maghrib, dah solat isyak, dah pergi tarawih. Habis after that, relax lah tengok TV. Tengok TV dengan family jap. Then okay, good night. Nanti aku masuk bilik adik aku. Kita main COD. Sampai pukul 6 pagi tau. Then after that, the thing is, 5.30 kita dah start dah subuh kan. So 5 o'clock nanti mak bapak aku kejut aku. So kita step tidur action tidur lah. 4:55 masuk bilik step tidur. Bangunnya macam tapi nampak sangat belum tidur pun. Nampak pun masih fresh. Jadi dia macam tak tidur kan. Kata tidur ngantuknya gitu. So dah makan semua. Dan tak okay good night. And then masuk balik bilik adik aku. Sambung sampai pukul 7 gitu. Sebelum sun is up. Dan after kita masuk balik tidur. Sampai pukul 7 petang lagi. 6-7 lah dah nak buka timing. Tapi circuit breaker kau belum sekolah, kau belum belajar. Kau belum kerja, kau tengah belajar. Dah start kerja, baru start kerja. Tapi work from home. Jadi aku akan bangun lah 1 hour in between gitu. Tu habiskan kerja work from home. And then tidur balik. Wah, Robot best gila. Tapi sekarang aku dah responsible, promise. So okay, then sekarang kau punya schedule like the past few days daripada Sunday onwards. So macam the vlog kan, it forces me to macam be up and about juga. Pasal kalau tak, I would love to wake up at like 12 PM every day gitu. You know, tapi sekarang aku kerja apa. So aku akan wake up at like 10 AM. The good thing pasal company aku is like banyak Melayu kan. So kita punya timing pun kita lambatkan sikit. Pasal diorang tahu lah kau kena sahur all that. Kita lambatkan sikit. So start kerja pukul 11 gitu. Datang office pukul 11 sampai pukul 3-4. Kadang-kadang sampai pukul 5. Nyari sampai pukul 6.30. And then after that balik makan, record podcast, pergi gym lah. Lepas tu balik sahur lah. Gym tu balik sahur. Masih tengah. Tak, aku tengah on an active journey lah. Nak ni. Dah lah. Korang nyata lah berbual. I mean aku okay bila aku tengah kerja for aku punya previous company, aku tak ada work from home. So aku will tidur dalam pukul 2, pukul 3 and then bangun pukul 4 for sahur. So kalau aku tinggal dengan mak aku, she will always wake us up at 4. Pasal dia punya mindset is kita bangun siang, makan siang, sambung tidur. Sambung tidur dan bangun dalam pukul 6.30, 7 pergi sekolah, pergi kerja that kan. So aku will
Stay up sampai pukul 2, pukul 3, tidur, bangun pukul 4, sahur, dan tidur. Dan bangun dalam pukul 7. So in that phase kan, aku lalaikan aku punya subuh. Tapi in like my current working condition is more OT apa. So aku tak nak lalaikan subuh lagi. And aku tahu kalau aku tidur lambat, aku tak boleh bangun subuh. So maksudnya aku just stay up sampai subuh lah. Wah. Dan lepas subuh bangun dalam pukul 11, 12, pukul 1 sebelum zuhur gitu. Dan start kerja lagi lah. Kira bagus ya. Kau ikut timing solat. Yes. That's good. Dia macam let's say ni hari podcast kita dah record habis dalam pukul 12 ke pukul 1 lah let's say Dan nanti sampai rumah, kalau aku tidur rumah kakak aku, dan nanti dalam pukul 2 gitu, kalau tak penat sangat aku dengan Abah Syaf pergi gym. Wah. Kita pergi gym, balik dalam pukul 4, pukul 5, makan sahur, dan 5:35, 5:40 keluar. Pergi Masjid Ma'ruf I think. For subuh. Subuh kat sana. Subuh kat masjid effort gila sah. So aku tengah ikut dia punya rutin. That's good lah. Dan balik, dan tidur lah. Pasal kita orang pun kalau rekod pun OT-OT gini apa. Rekod kita orang push malam lah lepas buka lah. Yep. So whole day rest, bangun, solat, lipat jap. Kalau perlu pergi pasar, teman kakak aku apa kan, pergi pasar kalau ada makanan. Dan gitu je. Kakak aku pun work from home. Korang bila time puasa ada energy? So far okay lah. So far okay. Like this year so far dah hari ni okay. Tapi baru start lah. I think have to lah. Terpaksa. Pas aku single mother, anak aku nak makan apa saya kalau aku malas kan. So have to lah. No choice lah. As a mom, macam mana kau decide hari-hari nak buka apa? I always ask them what they want to eat. Then I cook. Easy. Diorang tak ada macam anything lah. But one thing good about anak aku kan, diorang tak ada macam I want this. Tak. Satu dish je. Okay, macam tadi dia nak shepherd pie. Okay, buat shepherd pie. That's it. Kalau dia nak macam lemak cili padi dengan nasi. That's it. Macam kita simple lah. Tak ada macam ayam goreng ke ikan tak goreng. Tak ada. Lepas tu macam side dish tak ada. So it's very simple. Okay lah. Then tak susah. And then kalau aku masak lebih pun kan, and then I can keep for sahur. We can eat the same thing. Diorang okay lah. Okay. Macam simple lah. Life is simple lah. Macam dari shepherd pie. So nanti sahur ada shepherd pie extra ke tak ada? Ada. Aku dah buy extra. So senang lah. Sahur just fast game. Then that's it lah. Okay. Not bad sah. Senang lah hidup. Kalau kau decide, macam mana kau decide apa nak buka per day? Day by day. Nanti mak aku tanya nak makan apa. Sama. Kita macam nak mami punya sotong lah. Tak nak sotong lagi. Sotong. Kau dah traumatized. Kalau aku jadi mami kau kan, nah ambil makan. Hidup. Buka. Sotong Pasal boleh makan kan. Nak sangat. Nah ni shotnya gelas. Tapi masih tengah swim. Problem. Tapi sama lah kita. Dalam kau punya family pun semua kan apa-apa lah, anything. Biasanya mak aku just decide sendiri. Ni kita just makan. Pasal dia masak semua sedap. Tak cerewet lah. Tak. Air tangan mak kan. For Cook aku from the heart. Aku kalau aku tinggal dengan parents aku, nanti hari-hari dia akan tanya pasal dia tak tahu nak masak apa. Dan aku punya jawapan is always the same. Anything apa yang ada dalam Facebook, masak gitu. Nasi telur kicap pun abang okey. Sahur usually aku tak nak mak aku leceh-leceh, so just nasi telur kicap je. That is for sahur. Itu pun sedap tau. Sahur telur dengan roti. Telur dengan roti. French toast ke. And aku find out recently yang sahur kalau terlalu banyak carbs pun tak bagus. Pasal throughout the day, it will buat kau lapar. It will buat kau haus. Ya ke? Habis makan apa? Sate? Low carb, high protein. Pasal protein last longer in your body. Oh ya ke? As an energy source. Habis air nak kena minum berapa banyak cup? Electrolyte. Macam Prime? Tak, Prime sih. 100 plus. Bukan cakap 100 plus tau dia. Prime. Prime is too much sugary. So kalau boleh 100 plus. But Prime pada aku tak sedap. Kau tak suka? Tak suka. Dia orang tua. No, I've tried before. Dia ada satu yang can punya, dia macam gassy. Gassy okay lah. Kalau yang tak gassy macam meripik saya. Lepas tu mahal lah tu. Not worth it saya. Tak, aku beli dari LA. Dia ada lain-lain tu. $1, $2. Siap. And surprisingly, banyak orang kat LA tak tahu Prime tu apa. Like cousin aku semua kat sana. Aku cakap nak beli Prime. Pasal bapak aku suka Prime. Dan dia cakap, what's that? Asal kena ada accent. Habis storyteller. Tapi kita beli sachet.
kira satu bag ada 30 biji kat dalam. You know yang sachet yang macam Oh, potong Prime pun sendiri. ada. Oh yeah, that long sachet kan. Murah tau. Kat Singapura diorang jual satu bag itu 80 60, 80 Dalam ada? tu. 30. Wah, $80 Kat sana kau beli macam $15. Dah macam supplement sah 80. Ya, buang duit. Easy. Ya, don't fall into consumerism tricks. Tapi aku nak tahu kau Sab. Are you a bazaar person? Yes. Oh, you are. Malah aku baru pergi. Excited saya. Yes. Tapi mana? Singapore-nya? Tak, kat JB. JB punya I don't mind going. JB But not mana? Singapore. Angsana dia ke? Taman Suria Banyak sih JB bersepah Masya. kan. Tapi aku tak suka. Recently diorang banyak buat macam yang Singapore punya. Yang makanan-makanan hipster. Alah, really? Wagyu on a I think stick. because they know Singaporeans go there. Ya. But don't lah. So jangan pergi yang ni, Datuk On punya. Jangan pergi yang Datuk On ya. Mahal siya. Price dah macam Singapore punya price tau. And it's not macam convert. It's not macam Singapore $15, sana RM15. It's legit RM45 gitu. Just for something like a wagyu on a stick. Ya. Yang Wagyu on a stick tu Yang tak salah tu tiga ketul. RM40 tau. 3 ketul Yeah, tu. expensive sih. Oh my god. Oh, bang duit really. Padahal JB ada wagyu free flow punya restaurant je. Tak halal kan tu. The meat is halal certified but the restaurant is not halal certified. Pasal dia orang jual sake. Oh. But the meat is proven and shown that is halal certified. Kau dah pergi? Belum. InsyaAllah aku nak pergi. InsyaAllah. Amin. Yeah. Okay. Tapi aku suka JB-nya bazaar. Yeah. Over Singapore. I don't mind JB but not Singapore. Singapore aku takkan pergi Overpriced rabak ah. Rimas. Rimas. Kau tak ada plan? So far tak ada plan nak pergi JB punya bazar? Kalau ada transport okay lah. I don't mind lah. Tapi besok kawan aku ajak buka kat luar. Malas tau. Kat mana? Kan? Kat ni Arab Street. Oh. Kecoh. Bazar. Aku tahu. Kecoh gila. But because long time dah tak jumpa dia. Habis macam okay Dan lah. restoran korang dah book dulu ke? Tak. Kita nak Reserve, kat kena Zam-Zam. reserve Aku dulu. cakap jangan makan kat ni bazar-bazar ni semua aku tak nak. Zam-Zam, kau nak pergi Zam-Zam? Kena Asal? reserve dulu. Aku Kat baru Zam-Zam? Sunday. Zam-Zam baru boleh pergi. reserve Ke walk in? Kau try je call. Aku First come first serve. bila aku pergi Zam-Zam on Sunday, aku nampak a few table yang ada reserve punya Macam ni lah. paper lah. Kau dah buka sana Aku tak buka sana. Aku Pass lepas by. tarawih pergi. Tapi penuh lah. Serius lah. Tapi Sunday lah weekend right. It's the Besok first day of Ramadan Yalah also. rimas lah aku malas lah. Dan dia Zam-Zam sebelah dia Tak pun penuh. boleh suka. KGC penuh, Sarbat pun penuh. Tapi esok Wednesday. Jadi Yeah. okay lah. Hopefully lah. Should be okay lah. Aku Hopefully lah. rasa okay. Nanti aku buat Okay, live. Tak aku I'm not like that. Sorry. I'm not like that. Then okay, for aku, member aku ajak pergi JB Bazaar somewhere around next week. Bestnya. Tapi it's on a Saturday. Jam. Rabak siap. Naik public transport lah. Okay lah. Is it Jalan sewa kaki lah? kereta? Tak. Yang we have the driver, hire driver lah. Oh, okay. Pasal dia nak pergi shopping Jilat untuk perlu baju lah raya. nanti kalau jalan kaki. Tak puasa, half day boys lah nanti. Macam kucing lah. Macam kucing. Kat forehead dia. Tak boleh. Batal. Rabak. Batal. Peluh dia tak apa. Dia yang peluh sendiri. Rabak. Electrolytes. Bukan di sweat eh. Bukan Bukan kisah. kisah. Yeah my Geli. man. Geli. Pergilah, best. See, that's the thing. Malas. Lagi dia ajak stay 2 day 1 night kat Oh. sana. Kau tak boleh fikir malas. Dia okay. Pasal member aku, dia orang ada family. So dia pergi dengan family dia semua. Family dia meaning dia ada wife dengan dia ada anak. Two of them dah ada family. Dan aku pergi dengan lagi satu budak. So Yang aku tak nak satu budak tu single juga. single. Okay. So aku tak nak pergi stay 2 day 1 night. Mm. So malas. And you have a lot of things to do ya. Exactly. Editor kau. Exactly. Habis kalau gitu aku fikir balik. Kalau kita orang naik satu transport pergi sana. Habis balik aku nak jalan kaki balik ataupun naik public transport balik. Electrolytes. Pasal tu aku naik motor masuk dalam. Tapi dah bagus kau work from home pe. Kau boleh jadi digital nomad. Apa? Digital nomad siap. Tak hari. tahu apa. Tak tahu digital nomad? Bongok siap. Aisyah. Tak tahu digital nomad? Tak. Kesian Okay, Tak lah, digital nomad is macam kau work from home. So, kau take that opportunity and kerja kat different countries. Yeah. Places to places. Oh. Digital Kira nomad. macam ada orang kerja kat Bali kan. Tapi dia orang kerja actually kat Amerika. Base kat Amerika ke apa. Yalah, yalah. Tapi dia kat Bali buat So, dia kerja. orang digital nomads. Oh, cool lah. Cool Yeah. gila lah. Kau try lah that lifestyle. Satu malam. Tak panas. Nak bawa aku punya laptop. Tapi charger pergi ke tak pergi? ni.
Tak tahu. so Haven't decide. So far on that day tengah tak ada plan. Tapi tengok kalau macam misal kata ada recording ke apa malam ke. Kau naik motor je lah masuk. But Saturday what, right? Kita jarang sih Saturday record. Tengok for now tengah tak ada plan apa. So gotta see how. Mati-mati nak suruh dia pergi Tapi jangan pergi bandar Datuk On tu. Mahal. Tak. Ya, Si Taman Suria bagus. Kalau kita orang masuk pun kita orang masuk tengah hari lepas Zuhur. So kalau aku naik motor nak layan depan panas. Kan. Makan Ya Allah, togi. lepas tu jam. Tetap kau akan berpeluh, tetap kau akan haus apa. So Yalah. Betul lah. ya aku lebih Bukan relax. sweat lah apa lagi. Nasty. Aduh nasty, sakit lah nasty. siap. Dolat dah ni semua. Okay. So that's about it for this episode. Ya. And kalau korang ada since tengah Ramadan, habis bulan hari raya puasa pun coming up soon. Betul. Kalau korang nak renovate rumah ke ala carte ke ataupun a whole room ke, Buat toilet ke. buat toilet benda simple-simple ke, korang boleh lah contact Buildex. Nak macam mana? Macam Sabrina. Korang boleh call atau WhatsApp mereka di 88994034. Tinggal 88994034 atau korang boleh juga walk in ke showroom mereka di Woodlands 11 unit number 10-28. And that's about it for this episode. See you guys in the next one. Bye. Bye-bye.